Kira minyak RM5, tong ayak terbalik kat Jalan Kuala Kedah. Baru-baru ni Malaysia dikejutkan dengan ranking daripada nombor 8 terus kepada nombor 22. Ini bukan kejayaan, tapi hak ni nak bagi tahu rakyat kita IQ dah semakin hari semakin kurang oi. Jadi adakah ini yang dikatakan pencapaian negara? Kalau hampa nak tahu, punca ranking ni jatuh kepada nombor 8 ke nombor 22 adalah disebabkan babi-babi tunggal ni lah. Mereka-mereka yang konon-kononnya menjilat hinggakan basah kuyup pemimpin-pemimpin ini dijilat dengan kata-kata yang agak menyenangkan hati. Tetapi mereka ni lupa, puak-puak babi tunggal ni lupa. Apa dia? Orang yang menjadi kerajaan, dia sepatutnya membela kepada rakyat. Bila rakyat tanya pasal subsidi, dia kata apa? Jangan malah. Kita kena usaha sendiri. Woi, bodoh. Ni nak bagi tahu kat hang, nama kata kerajaan, dia kena jadi kuli kepada rakyat. Bukan rakyat nak kena jadi baruah hampa. Faham elok-elok? Janganlah bodoh sangat. Ni lah punca-punca ranking IQ orang Malaysia ni jatuh. Kita mengharapkan pingat emas, pingat perak, pingat gangsa di Olimpik. Tapi apakan daya, hanya nama saja yang duduk di dalam carta. Tapi pingatnya timbang kilo, nak bahagi dekat geng-geng yang pi pun tak seberapa. Malangnya, kita diberi pula dengan anugerah. Anugerah, kalau bahasa Arab tu dia sebut ahmak. Ahmak ni apa dia? Ahmak ni orang yang tolol, yang bangang, yang segala-gala bengong yang duduk di situ. Ini bahasa yang diletakkan. Pasal apa? Mereka berjaya melahirkan masyarakat yang sudah rasa fed up, rasa malah dengan politik itu sendiri. Alangkah ruginya apabila kita dihiburkan dengan badut-badut berbayar ni. Anak-anak muda, ayah-ayah kepada anak-anak muda, ibu-ibu kepada anak-anak muda, ingat, generasi ini memerlukan masa lagi untuk ke hadapan. Apakah tuan-tuan, puan-puan, adik, kakak, abang mau keturunan kita nanti ni mewarisi kebodohan-kebodohan, mewarisi ahmak mereka ni, kebodohan mereka ni? Mau ke? Jangan sampai kita duduk ranking 59 pula. Tinggi sangat bodoh tu. Rendah sikit. Sebab itulah sekarang ni mereka melahirkan orang-orang yang mai duduk dalam kita, konon-kononnya berwajah PN, berwajah PAH, berwajah bersatu. Malangnya, mereka ini sebenarnya membawa naratif yang cukup jahat. Mereka nak memecah belahkan di antara PAS, Bersatu, Gerakan dan parti-parti komponen yang lain. Apa yang telah kami bentangkan dulu, kami dah bongkar dah. Wakil DAP yang main duduk, dan sampai sekarang masih ada yang masih layan, yang ada keahlian PAS lah, yang masih lagi menyanjung. Terserah kat hampa. Satu masa bila hampa main pula kat kami, main cerita, kami tumpang gelak. Sambil tu kami katalah, awak bodoh sangat, itu orang dah cerita dah. Mereka datang bercakap dengan isu kononnya bersama kita. Tapi jaga, mereka ni bawa naratif untuk rosakkan IQ kita. Tuan-tuan, cukuplah babi-babi tunggal ni bawa nama negara kita ke ranking 22. Janganlah kita ni pincuan sekali duduk dalam barisan babi tunggal mereka. Rugilah tuan-tuan. Sebab itulah ni kita tengok wujud orang yang konon-kononnya fras dengan PAS, fras dengan Bersatu. Lepas tu wujud pula fras dengan yang dia duk cerita lah ni, Sanusi tak buat apa. Habis yang dulu hang duk hilak belakang dia tu, takat level pegawai media, level-level kami media tu pun orang kami lagi famous pada hang.
Takat viral minyak RM5 tong ayak terbalik kat Jalan Gola Kedah. Teratur je. Lepas tu mulalah nak tunjuk, oh biasa duduk dalam apa, Wisma Darul Aman, minum kopi dalam ni. Dulu bos hampa duduk tang ni lah. Bos aku dulu duduk tang ni. Sebelum hang duduk di situ, kami dah duduk dah di situ zaman Ustaz Izzat. Masa tu hang pun baru nak membesar. Kan? Baru lepas buat video RM5. Ingat ni. Kau lupa dah. Yang dah buat lupa sangat ah. Lepas tu dia hantar pula orang-orang yang lain pula yang nak menceritakan tentang perjuangan. Dan akhirnya orang pun dengar lah perjuangan ni. Oh bangga, patut kita akan buat himpunan 1 juta. Dan buat himpunan 1 juta. Tak dan kan? Benarnya tak wujud pun himpunan 1 juta tu. Saja aja nak bagi semangat. Nak bagi crowd kita ni duduk dengan mereka. Last sekali bergaduh pi semua. Tapi benda-benda ni biasa cakap dah dulu. Ada yang bisa dengar apa yang aku cakap. Dan masih ada lagi yang buat benda bodoh tu. Dalam kita pesan, tapi tetap juga buat. Lantak pi. Nak melingkup hang. Lepas tu pula ada pula watak-watak yang lain yang sekarang ni sedang datang dan sedang datang. Jaga lah ranking 22 dah tau. Jangan pergi ranking 59. Tapi paling bahaya 69. Dia atas bawah boleh. Pusing lah kot mana pun. Ingat tu.